Nampak macam nak hujan lebat tu. Okey, jadi kita buat dah masa. Kita berhenti dulu lah kalau hujan. Sebab ada masa. Kalau tak ada masa pun apa juga. Sebab ada masa kita berhenti dulu. Kita kena scam. Nampak apa? Nak hujan. Tapi tak hujan pun. Belah jawatan ni. Yang hujan belah sana. Belah kedua. Siapa nak pergi Jostang tu asal tak payah pakai hujan. Nak pergi bayar lepas mungkin kena lah hujan. Gaya ni. Macam tu lah cerita dah. Kadang-kadang kita tertipu dengan keadaan lah. Sebab jambatan ni lepas masuk tu dia kena. Kita ada bayang benda tu, awan hitam tu betul-betul laluan jambatan. Rupanya bukan. Dia kata siap-siap nanti pakai baju hujan sebelum naik jambatan tadi. Walaupun tak hujan atas jambatan lah. Jadi baju hujan tu ada guna dah. Hujan tunggu depan lagi. Dan itulah cerita dah.